Hello guys, jumpa lagi kita dalam episod ketiga. So kali ini episod ketiga aku nak berbicara tentang data itu apa dan kenapa dia mahal. Kan? Episod sebelum ni kita bercakap pasal AI, apa beza AI dan automation. Dan kalau anda dengar betul-betul, ada satu perkataan yang aku kerap kali ulang dalam video-video atau episod sebelum ni, iaitu data. Okay. So this is actually the very important component bila nak establish AI tu. Okay, let's go. Semua orang cakap pasal data, tapi sebenarnya apa tu data? Okay. So untuk cara senang faham bagi orang marhain macam kita, orang biasa untuk faham, data tu adalah maklumat mentah tentang sesuatu. Contoh paling simple, paling mudah nak faham, umur, lokasi, apa kita klik, apa kita beli, berapa lama kita tengok satu video tu. Contoh tu semua data mentah lah, raw data. So semua tu is equal to data. So data ni jadi mahal sebab satu benda. Sebab ia boleh bantu membuat keputusan. Tu yang mahal tu. Sebab bila data tu kita dapat, kita boleh buat analysis. We can analyze the data, we come out a report, we can make a decision based on the report and data. Right? So dengan data, sesuatu bisnes tu tahu apa pelanggan nak, kan. So kalau macam contoh pelanggan selalu klik yang produk ni, okay, pelanggan selalu beli produk ni. So dengan data yang diorang ada tu, dia boleh predict apa yang customer nak, apa yang customer mahukan. Data juga boleh membantu bank untuk kesan penipuan. Okay, so data tu boleh cross check among the provider. Okay, so hospital pun boleh rabah risiko pesakit ataupun risiko sakit. So based on data tu, biasanya kalau kita di klinik atau kita jumpa doktor, ada beberapa soalan akan ditujukan kepada pesakit untuk tahu keberangkalian apa yang sakit yang dihadapi oleh pesakit tersebut lah, based on data tu. And then lepas tu, based on data juga, apps boleh cadang benda ikut minat kita lah. So kalau you all perasan, kalau macam you selalu download apps yang berkenaan dengan games, for example, games tu yang jenis yang strategic ke, kan, bukan yang jenis yang front apa benda tu lah. Okay, mungkin dari segi data tu dia boleh cadangkan beberapa aplikasi games yang berbentuk strategic. Contoh macam tu. So lagi banyak data, lagi tepat keputusan. So itulah dia punya kesimpulan dia. Tapi data mentah je tak bernilai. Okay, kenapa dia bernilai? Yang buat data mahal ialah bila data tu dikumpul, dibersihkan, dianalisis dan digunakan dengan betul. Okay, so sebab itulah data tu jadi mahal. Kalau data saja tiba-tiba randomly ada umur, ada nama, semua tu tak jadi mahal. Sebab just raw data mentah, kan. Sebab tu orang kata data is the new oil. New oil. So minyak, contoh kenapa aku beritahu macam tu, kenapa data is the new oil. Sebab contoh minyak mentah, minyak mentah ni tak berguna tau, kena proses dulu baru bernilai. Kita proses jadi petrol yang kita isi minyak hari-hari tu, baru dia bernilai. Kalau setakat minyak datang daripada bawah tanah tu, kan, dia tak bernilai, dia tak boleh buat apa pun. Dia kena proses dulu. So, sama juga dengan data. So, siapa pandai guna data, dia ada kuasa buat keputusan dengan lebih bijak. Okay, faham yang tu, Dan bila kita sebut pasal soal data ni, kita mesti nak tahu siapa pemilik data ni. Who's the owner of the data? Okay, jawapan ringkas, data tu of course milik kita lah. Our data, we own our own data. Okay, tapi hak guna selalunya pada platform yang kita tengah access lah, hak guna. So maksudnya kalau
kita bagi authorization untuk platform tu guna data tu. So maksud data tu actually hak milik pada platform tu lah. Contoh bila kita guna apps, kita klik agree tanpa baca, kita bagi kebenaran data yang kita gunakan. Maksud aku kita bagi kebenaran untuk data kita digunakan oleh platform tu. Sebab tu kena very particular on this part. So bila mana awak atau you all guna aplikasi tu, make sure awak baca tentang data privacy statement tu. Okay. Selalunya data ni digunakan untuk apa? Digunakan untuk targeted advertisement, iklan yang bersasar. Contoh dia nak sasar grup umur macam ni, dia akan publish kat situ lah. And then lepas tu dia boleh guna untuk analisis tingkah laku dia, behavior analysis. And then they can also do the data to improve their product. Okay. And then lepas tu dia boleh buat ramalan trend, dia boleh buat some prediction trend. Okay. Apa yang pengguna selalu nak lah, contoh. Sebab tu apps percuma. Sebenarnya tak percuma. Kita bayar dengan data. Kalau produk tu free, kita bukan pelanggan, kita tu produk. Faham tak? Apps percuma, tapi dia sebenarnya tak percuma. Kita bayar dengan data kita tu. Kita bayar dengan data kita lah, lepas tu benda tu jadi percuma. Nampak percuma, tapi kita membayar dengan data kita. So bila produk tu free, kita bukan pelanggan, kita tu produk. Sebab tu penting kena faham apa kita kongsi, dengan siapa, dan untuk tujuan apa. Alright. Okay, persoalan yang berikutnya adalah macam mana data jadi kuasa. Macam mana data tu berkuasa. Okay. Penting anda kena faham data sendiri tu dia tak ada kuasa. Kuasa datang bila data tu digabung dan dianalisis. Okay. Satu data tak bermakna. Juta-juta data boleh ramal masa depan. Berbilion data boleh predict the future. Okay, that's betul. Data beli boleh ramal stok. Data lokasi boleh ramal traffic, boleh predict traffic. Data klik boleh ramal peminat. And data case boleh ramal penipuan. Itu contohlah dia punya kegunaan tu. Okay, syarikat besar bukan menang sebab mesin dia mahal, tapi sebab data mereka banyak dan tersusun. Itu sebab syarikat sanggup labur mahal untuk data tim dia orang. Dia orang sanggup invest a lot of money to spend on their data team. So siapa ada data plus tahu guna, dia buat keputusan lebih laju dan tepat. Okay, data tu adalah silent power, kuasa yang senyap. Kita tak nampak power dia, tapi sebenarnya dia ada. Okay. Then the last part, okay, data dan AI. Okay, data dan AI, apa kaitan, apa relationship dia? Actually AI takkan pandai, takkan bijak kalau tak ada data. Kita simpan data tu dalam bentuk digital, kita yang bagi actually feed atau maklumat kepada AI tu jadi bijak. Sebab tu AI sekarang lebih pandai sebab dengan data yang kita simpan. AI belajar macam manusia juga sebenarnya. Lagi banyak pengalaman, lagi pandai lah dia, kan? Sebezanya pengalaman manusia ni perlahan. Kita ni berevolusi secara perlahan. Sebab tu umur kita panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 70, 80 tahun, 90 tahun. Okay, tapi AI ni, data AI ni datang berjuta dalam saat. Dalam satu saat tu berjuta-juta dia datang. So kalau data salah, AI salah. Berat sebelah data, AI bias. Tak lengkap, AI buat silap. Okay? Sebab tu orang kata AI bukan masalah sebenar. Data yang kita bagi tu, itulah masalahnya. Alright? So AI cuma cermin kepada data manusia. Kalau nak AI bijak, data kena betul. Okay, follow me for teknologi versi orang biasa. Adios.